Ramai tak nak cerita perkara ni. Tapi saya rasa saya patut beritahu kerana ianya makin parah. Trend terkini yang menjadi satu perkara yang membahayakan. Video call sex ataupun VCS. So trend baru ni cari duit cepat. Bogel je depan kamera, dibayar RM100, RM50, RM10 pun jalan. Janji dapat duit. Dari pelajar sekolah umur belasan tahun hinggalah isteri orang sampai ke mak janda, semua terlibat. Analisa menunjukkan modus operandi diorang ni cari pelanggan melalui laman sosial seperti MeChat, Mango dan app-app yang seangkatan dengannya. Kemudian daripada sana dibawa aksi itu diteruskan ke WhatsApp atau Telegram. Itu cara diorang buat. Di WhatsApp atau Telegram. Dah hilang rasa malu dah. Sanggup berbogel, melakukan onani melalui video call. Demi apa? Demi duit lah. Jadi sasarannya apa? Sasaran utama lelaki-lelaki. Dari remaja belasan tahun, dah start langgan sampai bapak budak. Bukan tu je, sampai atuk pun ada sekali. So dari kajian pula dijalankan, perempuan-perempuan yang menawarkan perkhidmatan ini, kebanyakannya orang Melayu kita, saudara se-Islam kita. Allahu Akbar. Kenapa sanggup buat kerja macam ni? Sebab kerja mudah. Duit cepat. Ya, memang kerja ni mudah. Bogel saja depan kamera, tak ada sentuh siapa-siapa pun, tak ada sentuh fizikal pun. So banyakkan orang cakap takkan tak boleh kan. Nak beritahu, haram tetap haram. Inilah kita panggil sekarang ni sebagai pelacur cyber. Video call sex ni setakat sekarang ni di Indonesia memang dah jadi kebiasaan dah. Kat sana dah totally biasa. Kita ni masih baru mula. Itu pun dah mula makin parah. Janganlah ianya jadi satu kebiasaan pula. Kita minta pihak kuasa, pihak kerajaan, tolonglah semak sosial media yang berkaitan ni. Memang dah obvious sangat sosial media sebenarnya. So mintalah jangan sampai jadi satu perkara kebiasaan pula. Parent pula tolonglah semak handphone anak-anak. Janganlah biar terlibat dengan aktiviti macam ni, right? Dapat duit sekejap je, tapi sesalan tu seumur hidup. Semua dalam dunia online ni boleh dirakam. Walaupun ada yang katakan ada app yang tak boleh rakam. Ni saya nak bagi tahu, saya seorang software engineer, saya tahu yang benda ni semua boleh direkam. Kalau orang tak boleh rakam, boleh rakam sebenarnya. Nak bagi tahu. So kepada laki-laki pula, janganlah jadi bengap langgan video call sex ni. Kenapa? Tak pasal-pasal anda pun kena rakam. Banyak dah lelaki yang dah terkantoi.